Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam satu lagi segmen, yaitu Anda Muskil. Dan insya-Allah pada episod yang pertama ini dengan maudu dengan tajuk menjaga kemuliaan Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah orang yang sesuai untuk mengupas dan mengungkayakan tajuk ini kita bawakan seorang tetamu yang hebat, bukan alang-alang orangnya, yaitu Ustazah Haryanti binti Tabin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang juga Ketua Pelindung Pengarah Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Ustazah, apa kabar? Alhamdulillah sihat, insyaAllah. Hari ini hari yang keberapa kita berpuasa? InsyaAllah hari ke-17. 17. Ya, Alhamdulillah. Dan cuaca agak panas Ya, betul. di panas. akhir-akhir sedikit pertengahan di bulan Ramadan. Baiklah saja, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam tajuk ini, ingin kita bertanyakan visi, misi dan fungsi bahagian yang Ustazah tarbit ini. Boleh kongsikan? Boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih ya Tuan Dr. Zaki kerana menjemput saya pada hari ini. Dan saya selaku Ketua Penolong Pengarah daripada bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Syariah ni. Dipahamkan baru juga saja. Ya, betul. Dalam bulan 12 tahun lalu. Barangkali sebelum ini di Pegawai Tabir Agama di bahagian Bandaraya. Iya, betul. Dan bahagian kebetulan agama di Bandaraya, iaitu di Ibu Negeri Sabah. Iya, betul. Dan insyaAllah banyak lagi persoalan kita akan kongsikan. Ya saja. Ya. Jadi bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Syariah ini atau singkatannya BPUUS adalah salah satu bahagian dalam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam yang mana fungsi utamanya ialah menguatkuasakan undang-undang jenayah ya. Yang fungsi utamanya ialah menguatkuasakan undang-undang jenayah syariah di negeri Sabah. Adapun secara umumnya visi kita ialah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan misi kita ialah supaya semua enactment yang terpakai di negeri Sabah ni dikuatkuasakan. Alhamdulillah. Dan juga antara fungsinya adalah menguatkuasakan enactment yang ada, enactment syariah yang ada di negeri Sabah. Dan kita juga menerima aduan ataupun maklumat daripada orang awam, serta kita memastikan aduan-aduan tersebut diambil tindakan. Alhamdulillah. Itu antara fungsi umum lah. Penguatkuasaan undang-undang syariah ini Ustazah, adakah juga ada di daerah-daerah di seluruh Sabah? Sebenarnya semua daerah yang kita ada di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam memang telah melaksanakan operasi untuk menguatkuasakan section yang berkaitan dengan Ramadan ini ya. Kalau kita lihat ya betul. Kalau kita lihat poster yang saya bawa ini adalah operasi Ramadan yang berlangsung di dalam daerah Tuaran, daerah Sandakan dan daerah Putatan. Yang mana mereka melaksanakan operasi ini berdasarkan jadual yang telah dipersetujui oleh KPP sendiri. Ini dan kerjasama dengan daerah-daerah ini kan saja? Ya, betul. Daripada HQ, Ibu Pejabat, pegawai-pegawai daripada Ibu Pejabat turut serta. Ini daripada daerah Tenem, daerah Kota Belud, daerah Banggi lah. Yang turut melaksanakan operasi Ramadan. Dan seterusnya kita ada operasi di sebelah daerah Tongot, Beluran, Kunak dan Menumbuk. Ya, betul. Dan pada hari semalam, iaitu selepas kita nuzul Quran, pegawai-pegawai ini terus bergerak ke bahagian Tawau. Alhamdulillah. Untuk melaksanakan operasi di sebelah Tawau. Makanya nampaklah kegigihan ya, betul. bahagian ini untuk menguatkuasakan
khususnya bahagian undang-undang syariah ini. Saya tertarik dengan pemantauan di beberapa daerah, Ustazah. Adakah ini dia berjadwalkah ataupun setiap harikah, ataupun bagaimana pemantauan ini kita adakan di setiap daerah di seluruh Sabah? Ada yang melaksanakannya setiap hari. Alhamdulillah. Ada yang berjadual, contohnya seminggu 2 kali, ataupun mengikut keperluan. Sekiranya ada aduan, pegawai-pegawai yang diberi kuasa ini ataupun pegawai-pegawai agama, penguatkuasa agama ni akan turun serta-merta melihat dan juga mengambil tindakan atas aduan tersebut. Dan kalau kita lihat ketika kita buat pemantauan, barangkali ada tangkapan-tangkapan yang kita buatkan saja. Bagaimana reaksi diorang? Alhamdulillah, adakah diorang datang kita bagi salam terus cabut lari, ataupun menyerah terus, ataupun macam mana keadaan dia? Alhamdulillah, setakat ini tidak ada tangkapan yang dibuat. Alhamdulillah. Maknanya kesadaran sebelum ini mungkin sudah mereka dapat. Iya, betul. Seingat saya daripada tahun lalu 2024 tidak ada tangkapan untuk orang yang tidak berpuasa. Iya, betul. Ustazah, bagaimana keadaan kalau permis-permis ataupun restoran-restoran ini kan yang dibuka sepanjang bulan Ramadan? Okey, untuk itu kita ada peraturannya. Ini yang baik di bawah section 58-1 enactment kesalahan jenayah syariah negeri Sabah tahun 1995, iaitu membeli, menjual atau memberi makanan atau minuman kepada orang yang beragama Islam. Untuk dimakan serta-merta. Itu merupakan satu kesalahan. Tetapi jika dia membuka restoran ataupun premis-premis itu membuka kedai masing-masing, itu tidaklah menjadi kesalahan. Cumanya bila dia memberi, menjual dan dimakan serta-merta. Itu baru kena. Ya, betul. Dan setahu saya saja, ini kita ada edarkan di mana-mana restoran ataupun permis ini kan? Ya, betul. Alhamdulillah. Kalau kita lihat gambar tadi tu, operasi tu mereka sekali mengedarkan poster-poster yang memang sudah kita cetak. Maknanya kita tidak ada Jabatan Haliwal Agama Islam Negeri Sabah ini tidak ada larangan menutup mana-mana restoran. Ya, betul. Baik, mungkin selama kita ada pemantauan ataupun operasi khususnya di bulan Ramadan ini, bermula daripada tahun lalu, tangkapan memang kosong lah. Ya, betul. Dan setakat ini tahun 2025 ini sudah ada tangkapankah? Tidak ada. Tidak berpuasa. Alhamdulillah tidak ada. Walaupun di seluruh daerah di negeri Sabah ini. Iya. Maknanya kesadaran mereka itu sudah ada saja. Alhamdulillah. Baik, saya tertarik dengan enigmen yang telah Ustazah perjelaskan dan pertuntunkan sebentar tadi. Mungkin keluar sedikit daripada modu ataupun tajuk ini. Adakah juga kita adakan khususnya penguatkuasaan ini adakan operasi bukan siang hari bulan Ramadan? Maknanya mungkin serbuan-serbuan mengikut aduan lah kali kan? Iya, betul. Di mana-mana tempat penginapan. Untuk makluman, penguatkuasa, pegawai penguatkuasa agama ni dia kena berada dalam keadaan standby, siap sedia, siap siaga. Kata Datuk Pengarah Jahins, agile. Kena sentiasa cergas. Sebab apabila kita menerima aduan, tidak kiralah bulan puasa ataupun tidak, tindakan harus diambil. Alhamdulillah. Dan kita kena buat operasi untuk membuat serbuan kepada premis yang diadukan tadi. Alhamdulillah. Jadi memang tidak tidak ada istilah untuk rehat pada bulan Ramadan lah. Alhamdulillah. Baik, barangkali ini persoalan yang terakhir lah saja kan. Kita melihat di mana-mana daerah kosong ataupun zero tangkapan khususnya operasi bulan Ramadan. Apakah pandangan Ustazah, mungkin ada sudahkah kesadaran ke apakah kepada masyarakat khususnya kita di negeri Sabah ini? Okey, alhamdulillah
kalau kita melihat pun pada statistik tangkapan sepanjang bulan Ramadan ini memang kosong. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pegawai penguatkuasa agama dan juga pegawai yang diberi kuasa kerana sebenarnya sebelum bulan Ramadan lagi mereka ini telah turun untuk mengedar poster-poster berkaitan dengan Seksyen 58 tersebut. Dan kita juga mengambil konsep amal ma'ruf nahi mungkar, iaitu kita menyeru kepada kebaikan dan juga meninggalkan kemungkaran. Salah satunya ialah makan secara terbuka pada bulan Ramadan, bagi menghormati bulan Ramadan. Dan ini kita nampak kesedaran lah kepada masyarakat kita, alhamdulillah, tentang betapa pentingnya menjaga kemuliaan bulan Ramadan tersebut sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, menjaga kemuliaan bulan Ramadan, insya-Allah. Baiklah, itu harapan dan pandangan daripada Ustazah yang mudah-mudahan masyarakat kita khususnya negeri Sabah ini sentiasa alert dengan undang-undang yang telah pun dikongsikan oleh penguatkuasaan undang-undang syariah Jabatan Ahli Walang Islam Negeri Sabah. Dan sebelum anda muskil ini mengundur diri, insya-Allah kita akan bertemu dan bersuah lagi dalam episod yang pertama. Dan sebelum itu kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Haryanti binti Tabin, iaitu selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah Jabatan Ahli Walang Islam Negeri Sabah. Itu sahaja untuk kali ini, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.